Aku ada buat projek restore ni, restore sport rim ni. Aku nak tunjuk sikit benda macam mana aku restore tengok Yang ni warna putih nampak. Aku sapu cat ni hilang. Orang cakap ni cara aku restore lah. Restore barang-barang kereta. Aku nak kasih dia nampak macam ni tengok. Boleh tengok ni. Dia jadi warna chrome. Warna chrome ni sebab aku pakai ni lah bahan ni untuk nak cuci dia. Yang ni kalau contoh anda kata kita dah sapu nak pakai scraper pun boleh. Contoh aku tunjuk. Nampak? Boleh sampai besi. Ni tak ada guna kederat benda pun. Kita terus sental guna scraper. Nak guna scraper boleh. Tak nak guna scraper pun boleh. Kalau tak nak guna scraper, sapu je. Dia sapu dia terus. Dia terus hilang lah. Ini projek-projek restore aku akan pakai benda ni sebab untuk nak orang cakap bila rim dah jadi macam ni kan, dah bersih macam ni, bila aku cat dia akan jadi permukaan tu akan cantik. Kalau macam ni rim kita terus cat dia buruk, nanti akan datang dia akan wrinkle macam ni, crack. Ini kalau nak cantik buat macam ni, buatlah macam ni. Kalau tak nak cantik rim macam ni terus cat, tapi tak cantik lah. Dia boleh pakai mula-mula cat memang nampak cantik, tapi untuk long term dia akan crack. Dia akan pecah lama-lama sebab sport rim lama ni pun dah ada kesan siming. Macam ni kita sapu je. Terpulang lah nak kikis ke. Dia beza kalau tempat yang kita tak sapu ni. Contoh macam ni, kita nak kikis dia susah. Dia macam tak makan lah. Tapi beza kalau kita sapu, dia benda ni dia luntur. Dia terus salah. Nak kikis macam ni boleh, nak pakai brush boleh. Terpulang lah. Dia terus chrome, nampak? Terus chrome. Okay. Sekarang ni projek restore ni nanti aku akan update. Dapat. Hari ni aku nak cuci, hari ni cuti. Sambil cuti je lah kita baru boleh buat kereta Nissan tu. Kita akan cuci dulu sebab kita nak cat. Campurlah sama dengan kaliper depan. Kaliper depan pun dah macam ni, tapi aku akan asah sampai cuci sampai berkilat lah. Lepas tu aku nak cat. Jadinya ni layan-layan lah proses cuci-cuci. Ni rim ni pun aku nak cat, tapi tunggulah satu-satu aku akan buat. Orang cakap nak kasih cantik, ni lah cara dia. Kita cuci dulu pakai chemical lah, cuci minyak-minyak sebab nak cat kan nak kena hilang minyak. Hilang minyak dulu, lepas tu kita cuci sampai bersih lah. Layan.
Okey. Siap juga sebelum maghrib. Kira sempatlah kita cat. Kaliper ni sudah cat, dah campur, cakap siap clear dah. Ni kita tunggu lah. Nanti aku akan tunjuk result selepas pasang. Tengok tangan pun dah habis lah. Apa? Nanti aku akan update lah. Selepas aku pasang nanti boleh tengok. Dapat tu?